Hari ini kita berada di Balai Polis Jalan Tun Razak bersama seorang pengadu, di mana dalam kes pengadu pada hari ini beliau telah terjebak dengan satu sindiket yang kita syaki sebagai penipuan pinjaman alung lah ini. So dalam kes pengadu kita, dia telah meminjam sejumlah wang lebih kurang RM12,000 dan telah membuat pembayaran balik lebih kurang RM15,000. Tapi apa yang berlaku sekarang adalah alung-alung telah mula mengacau ganggu beliau dan ahli keluarga dan telah meminta sejumlah wang yang amat tak masuk akal lah. Saya telah menerima satu pesanan WhatsApp daripada ejen berkenaan pinjaman SME. Saya telah meminjam sebanyak RM12,000 lebih kurang lah, dan telah membayar bajet RM15,000. So di sini mereka masih menuntut lagi sehingga RM18,000. So saya mohon daripada pihak MSO untuk membantu saya, macam kita nak mengatasi masalah ni, masalah alung ni. So apa ugutan yang dia dah buat sekarang? Ugutan yang mereka ni hantar mengganggu di kediaman dengan menyebarkan poster lah. Ahli keluarga dah kena ganggu? Ahli keluarga semua diganggu lah. So daripada data-data mana dia orang ambil pun saya tak pasti dia orang ambil mana. Okey, kita berharap agar siasatan dapat dilakukan. Segala dokumen, bukti-bukti pembayaran semua akan diserahkan kepada pihak pegawai penyiasat, dan kita berharap agar satu pendakwaan dapat diambil oleh pihak agensi siasatan.